Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini hari Isnin, 2 hari bulan Februari 2026. Jam lebih kurang 6.20 petang. Saya secara khusus merujuk kepada satu laporan media berkaitan dengan kenyataan yang dibuat oleh seorang exco Kerajaan Negeri Selangor berhubung dengan isu rumah anutan ataupun kuil haram yang bertajuk seperti dilaporkan oleh Malaysia Kini, buka kata, isu kuil haram, Islam guna pendekatan harmoni bukan bertempur, sengkang exco, tutup kata. Telah memetik Exco Agama Islam dan Pembudayaan Inovasi Selangor, Muhammad Fahmi Ngah, sebagai berkata bahawa isu ini tidak boleh ditangani secara konfrontasi yang hanya akan mengeruhkan lagi keadaan. Menurut beliau lagi, walaupun undang-undang sedia ada membolehkan tindakan eksekutif diambil secara pantas, namun faktor sejarah sesuatu kawasan perlu diambil kira demi menjaga kestabilan masyarakat berbilang kaum. Tutup kata. Pertama sekali, saya perlu nyatakan dengan jelas di sini bahawa fahaman exco Selangor berkenaan Fahmi Ngah adalah tersalah konsep sama sekali. Tidak ada mana-mana pihak meminta untuk menangani isu rumah anutan haram dengan cara konfrontasi. Tidak ada. Saya yakin dan saya percaya gerakan yang telah dimulakan pada hari Sabtu yang lalu, 2 hari yang lalu, iaitu gerakan anti rumah anutan haram yang merangkumi lebih pada 121 NGO yang meminta kerajaan, persekutuan dan kerajaan-kerajaan negeri mengambil langkah-langkah yang perlu adalah berpandukan konsep kedaulatan undang-undang, bukan konfrontasi. Jangan salah nyata keadaan sebenar kepada rakyat. Pergerakan itu telah pun menampilkan peruntukan perundangan, jenayah dan sivil yang berkait dengan isu pemilikan maupun pencerobohan tanah, dan keduanya penaikan rumah-rumah anutan, struktur-struktur bangunan anutan di tanah-tanah peribadi, swasta ataupun tanah awam. Persoalannya adalah, yang keduanya, persoalannya adalah adakah kerajaan-kerajaan telah secara konsisten mengawasi peruntukan perundangan ini sejak kita merdeka? Kerana apa? Kerana menurut suatu perangkaan yang tidak semestinya rasmi, yang perlu disahkan oleh pihak kerajaan sendiri. Mungkin Exco Agama Islam dan Pembudayaan Inovasi Selangor berkenaan, Saudara Muhammad Fahmi Ngah boleh sahkan sama ada perangkaan ini betul ataupun tidak. Di mana ada perangkaan yang mengatakan bahawa di Selangor direkodkan mempunyai jumlah yang tinggi dalam anggarannya 773 rumah anutan yang dikategorikan tidak sah dan perlu melalui proses pemutihan. Adakah perangkaan ini betul? Jika perangkaan ini betul, maka bermaksud Kerajaan Negeri Selangor telah gagal untuk consistently mematuhi kedaulatan undang-undang. Tidak mengikut peruntukan sama ada kanun keseksaan, kanun tanah negara maupun undang-undang tempatan
tentang pendirian bangunan, sama ada rumah anutan ataupun struktur-struktur lain. Itu persoalannya. Tidak ada isu konfrontasi. Kalau dah selepas merdeka 68 tahun pun masih boleh ada dalam anggaran 773 rumah anutan yang tidak sah, tidak mematuhi undang-undang, yang dikategorikan di bawah istilah undang-undang sebagai haram, maka Exco Selangor, Kerajaan Negeri Selangor telah gagal. Jangan pula mendalih isu bahawa tuntutan rakyat sekarang ini berbentuk konfrontasi. Kalau ia pun rakyat berkonfrontasi dengan mana-mana kerajaan dan agensi awam untuk melaksanakan konsep kedaulatan undang-undang. Sila faham isunya. Yang ketiganya, menurut rekod Dewan Undangan Negeri Selangor telah sendirinya melalui satu soalan bertulis yang dimajukan bertarikh 29 Julai 2019 dan 31 Julai 2019 telah menjawab satu soalan yang berbunyi seperti berikut. Soalannya, adakah Kerajaan Negeri Selangor berhasrat untuk menubuhkan satu agensi negeri yang khusus untuk mengawal selia rumah-rumah anutan? Perkataan yang digunakan adalah rumah-rumah ibadah dalam soalan tersebut, tapi itu adalah dari segi undang-undang istilah salah. Saya akan sentuh perkara itu kemudian nanti. Rumah-rumah anutan untuk kaum bukan Islam, seperti mana fungsi JAIS? Itu soalannya. Dan jawapan yang diberi pada masa itu, tahun 2019, adalah Kerajaan Negeri Selangor pada masa ini telah mempunyai satu jawatan kuasa khas bagi membincangkan perkara-perkara berkaitan keagamaan selain Islam, iaitu Jawatan Kuasa Hal Ehwal Selain Islam. Nama pendeknya HESI, HESI, yang dipengerusikan oleh 3 orang ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri untuk perkara-perkara seperti berikut. Romani 1, menyelesaikan masalah isu-isu mengenai bangunan keagamaan selain Islam. Ini jawapan yang diberi oleh pihak Kerajaan Negeri Selangor dalam persoalan di Dewan Undangan Negeri Selangor. Kedua, memperakukan permohonan pewartaan tanah bagi tapak baru dan penggantian tapak bangunan keagamaan selain Islam. Dan ada 3 lagi fungsi yang dinyatakan di situ yang tidak relevan untuk perbincangan pada hari ini. Soalan lanjutnya di bawah topik ini adalah, adakah HESI ini, Jawatan Kuasa Hal Ehwal Selain Islam, telah membuat bancian menyeluruh di seluruh negeri Selangor untuk mengesahkan berapa banyakkah jumlah rumah anutan bukan Islam yang sah, yang mematuhi undang-undang, yang tidak melakukan pencerobohan tanah? Adakah statistik atau perangkaan yang mengatakan anggaran 773 itu betul atau tidak? Itu persoalannya. Bolehkah saudara Muhammad Fahmi Ngah menjawab soalan itu tanpa menuduh rakyat meminta satu tindakan konfrontasi? Rakyat meminta pihak berkuasa yang diamanahkan dengan tanggungjawab menyelia pematuhan undang-undang dalam aktiviti-aktiviti harian dan aktiviti-aktiviti apa sekalipun dilakukan atau tidak. Saya percaya Exco hendaklah matang. Exco sendiri tidak boleh menampilkan isu-isu sensitif yang memporak-perandakan keharmonian rakyat. Yang keempatnya, bukankah kenyataan Exco ini saudara Muhammad Fahmi Ngah sendiri
menampilkan prasangka seolah-olah tuntutan rakyat untuk pematuhan undang-undang adalah untuk menuntut konfrontasi antara agama. Saya harap mana-mana kerajaan, mana-mana exco atau menteri boleh faham tanggungjawab awak adalah untuk menyelia urus tadbir negara berpandukan kedaulatan undang-undang. Kita tanya, awak buat kerja tak berkaitan dengan struktur-struktur rumah anutan yang tidak sah? Itu soalannya. Dan kita minta awak laksanakan sebab rakyat memilih awak ke jabatan-jabatan seperti exco, menteri. So jangan pula bila rakyat bangunkan suatu tuntutan yang sah, mematuhi undang-undang untuk patuh kedaulatan undang-undang, awak mengatakan ini adalah satu konfrontasi. Saya tidak tahu apa nak jadi dengan negara kita jika orang yang diamanahkan dengan pematuhan kedaulatan undang-undang sendiri mencari helah untuk menimbulkan masalah kepada keharmonian rakyat. Justru saudara Muhammad Fahmi Ngah dan mana-mana exco lain seperti yang wujud sebelum ini, di mana ada seorang exco Selangor juga, telah menampilkan suatu saranan yang salah. Kononnya istilah rumah anutan haram atau kuil haram tidak wajar digunakan. Kenapa pula? Sedangkan istilah yang betul lah yang wajar digunakan. Tidak patuh undang-undang dari segi istilah bahasa perundangan bermaksud ianya haram, tidak sah dan haram. Jangan mendolak dalih dalam penggunaan istilah yang salah semata-mata sebab awak bacul dan takut untuk menangani perkara itu mengikut kedaulatan undang-undang. Tak apa mengira mana-mana agama ataupun bahasa. Akhir sekali, yang kelimanya, menurut Seksyen 9 Enactment Negeri Selangor berkaitan dengan penyebaran agama lain selain Islam, terdapat suatu larangan penggunaan sebanyak 25 istilah untuk agama-agama lain selain Islam. Antaranya adalah istilah ibadah, ibadat, ibadah. Yakni istilah ibadah tidak boleh digunakan untuk merujuk kepada agama-agama lain selain daripada Islam. Dan jika ianya dilakukan, ia menjadi satu kesalahan di bawah Enactment Negeri Selangor yang diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri Selangor sendiri. Wahai ahli-ahli exco Selangor, justru ianya adalah salah, ianya adalah berbentuk jenayah untuk ahli exco Selangor sendiri menggunakan istilah rumah ibadah bukan Islam. Di manakah contoh pematuhan undang-undang jika exco sendiri gagal patuh undang-undang yang mereka lulus? Malang. Kita berada dalam keadaan cukup malang di mana pihak-pihak pemimpin politik sendiri gagal mematuhi peruntukan undang-undang yang mereka sendiri luluskan. Justru jangan nak mengajar rakyat yang lebih matang apakah itu kedaulatan undang-undang. Seeloknya exco mahupun menteri dan pelaksana undang-undang baca, faham dan amalkan undang-undang dengan sebetulnya. Istilah yang betul adalah rumah anutan bukan Islam, bukan rumah ibadah orang bukan Islam. Sekian. Terima kasih.